Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada era peperangan moden hari ini, konflik tidak lagi berlaku hanya di darat atau di laut. Ruang udara telah muncul sebagai medan konflik paling strategik kerana siapa yang menguasai udara, dialah yang berupaya mengawal keseluruhan medan peperangan. Justru, pembentangan saya hari ini akan membincangkan konflik udara, merangkumi konsep kepentingannya serta implikasi konflik udara terhadap Malaysia. Konflik udara merujuk kepada perebutan dan penguasaan ruang udara oleh sesebuah negara atau pihak melalui penggunaan aset seperti pesawat tempur, drone, satelit dan sistem pertahanan udara. Tujuan utama konflik udara ialah untuk melemahkan pertahanan musuh, mengumpul maklumat risikan dan melaksanakan serangan strategik dengan lebih berkesan. Dalam konteks peperangan moden, konflik udara tidak semestinya melibatkan peperangan terbuka, malah boleh berlaku dalam bentuk pencerobohan ruang udara, latihan ketenteraan provokatif serta pengintipan udara. Keadaan ini menjadikan ruang udara sebagai aset keselamatan yang sangat kritikal. Seterusnya bagi implikasi terhadap Malaysia. Walaupun Malaysia tidak terlibat secara langsung dalam konflik ketenteraan global, konflik udara tetap memberi implikasi besar kepada negara. Yang pertama, konflik udara boleh mencabar kedaulatan negara sekiranya berlaku pencerobohan ruang udara tanpa kawalan yang berkesan. Yang kedua, dari sudut keselamatan nasional, konflik udara meningkatkan risiko pengintipan dan ancaman terhadap kawasan strategik negara, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, dari aspek ekonomi dan penerbangan awam, ketidakstabilan ruang udara boleh mengganggu laluan penerbangan dan menjejaskan sektor pelancongan serta perdagangan. Akhir sekali, konflik udara mendorong Malaysia untuk terus memodenkan sistem pertahanan udara agar setanding dengan perkembangan teknologi global. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya, dalam video ini saya akan merumuskan tentang konflik persempadanan laut. Konflik persempadanan laut merujuk kepada pertikaian antara dua atau lebih negara berkaitan penentuan sempadan laut kawasan masing-masing. Konflik ini berlaku apabila garis sempadan laut tidak ditentukan dengan jelas atau terdapat pertinggihan tuntutan antara negara yang berjiran. Kawasan laut yang sering terlibat dalam konflik ini termasuklah laut wilayah, zon bersebelahan, zon ekonomi eksklusif atau ZEE, pelantar benua serta pulau, batu dan terumbu. Kawasan-kawasan ini penting kerana ia menentukan hak kedaulatan dan bidang kuasa sesebuah negara. Baiklah, saya akan menerangkan secara ringkas mengenai 3 konflik utama persempadanan laut di Malaysia. Yang pertama ialah konflik persempadanan laut Pulau Sipadan dan Pulau Likitan yang melibatkan Malaysia dan Indonesia. Pulau Sipadan dan Pulau Likitan terletak di Laut Sulawesi berhampiran pantai timur Sabah. Konflik ini timbul apabila kedua-dua negara iaitu Malaysia dan Indonesia menuntut kedaulatan ke atas pulau-pulau tersebut selepas mencapai kemerdekaan. Punca utama konflik ini ialah ketidakjelasan sempadan laut yang diwarisi daripada zaman penjajahan British dan Belanda. Tiada perjanjian ditetapkan secara jelas tentang pemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Likitan. Ini menyebabkan berlakunya pertindihan tuntutan antara kedua-dua negara tersebut. Bagi mengelakkan konflik berpanjangan, Malaysia dan Indonesia telah bersetuju untuk menyelesaikan pertikaian ini melalui saluran undang-undang antarabangsa. Pada tahun 1998, kes ini telah dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ. Pada 17 Disember 2002, ICJ telah memutuskan bahawa Pulau Sipadan dan Pulau Likitan adalah milik Malaysia. Keputusan ini telah dibuat berdasarkan prinsip kawalan efektif, iaitu Malaysia telah menunjukkan pentadbiran dan pengurusan yang berterusan di pulau-pulau tersebut, seperti penguatkuasaan undang-undang dan pembangunan kemudahan. Keputusan ini memberi kesan yang penting kepada Malaysia. Ia bukan sahaja mengesahkan kedaulatan Malaysia ke atas kedua-dua pulau tersebut, malah mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam undang-undang antarabangsa. Namun begitu, isu persempadanan laut di kawasan Laut Sulawesi ini masih memerlukan rundingan lanjut antara Malaysia dan Indonesia. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang konflik Pulau Batu Putih yang dikenali oleh Singapura sebagai Pedra Branca. Pulau Batu Putih terletak di pintu masuk Selat Singapura, iaitu laluan perkapalan antarabangsa yang sangat penting.
Pulau ini pada asalnya berada di bawah pengaruh Kesultanan Johor. Namun pada tahun 1851, pihak British telah membina rumah api Houseburg di pulau tersebut untuk tujuan keselamatan pelayaran. Sejak pembinaan rumah api itu, Singapura telah menjalankan pentadbiran yang berterusan ke atas Pulau Batu Putih. Keadaan ini akhirnya menimbulkan konflik apabila Malaysia dan Singapura menuntut kedaulatan ke atas pulau tersebut. Punca utama konflik ini ialah pentadbiran yang berkesan oleh Singapura serta ketiadaan bantahan rasmi oleh pihak Johor dan Malaysia dalam tempoh yang panjang. Selain itu, tafsiran berbeza terhadap dokumen sejarah dan kepentingan strategi pulau tersebut turut menyumbang kepada pertikaian ini. Bagi menyelesaikan konflik ini secara aman, Malaysia dan Singapura telah bersetuju untuk membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada tahun 2003. Pada 23 Mei 2008, ICJ telah memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura, manakala Middle Rocks telah menjadi milik Malaysia dan South Ledge yang ditentukan berdasarkan perairan wilayah di persekitarannya. Dan yang terakhir adalah tentang konflik Kepulauan Spratly yang berlaku di Laut Cina Selatan yang melibatkan Malaysia serta beberapa buah negara lain iaitu China, Vietnam, Taiwan, Filipina dan Brunei. Kepulauan Spratly terdiri daripada pulau-pulau kecil, batu terumbu dan beting pasir yang terletak di kawasan laut yang sangat strategik. Kawasan ini menjadi pertikaian kerana kedudukannya yang penting sebagai laluan perdagangan antarabangsa serta kaya dengan sumber semula jadi seperti minyak, gas asli dan sumber pertikaian ini berlaku akibat pertindihan tuntutan wilayah, khususnya berkaitan Zon Ekonomi Eksklusif atau ZEE seperti yang diperuntukkan dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Malaysia menuntut beberapa ciri di Kepulauan Spratly yang terletak dalam ZEE Malaysia, terutamanya berhampiran perairan Sabah dan Sarawak. Bagi mempertahankan tuntutan ini, Malaysia telah mengekalkan kehadiran pentadbiran dan keselamatan di beberapa kawasan yang dituntut. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan implikasi konflik persempadanan laut terhadap Malaysia. Yang pertama, konflik persempadanan laut memberi implikasi besar terhadap kedaulatan dan keselamatan negara. Pertikaian sempadan laut boleh menyebabkan pencerobohan oleh kapal asing sama ada kapal nelayan atau kapal pemuat kuasa negara lain. Keadaan ini memaksa Malaysia meningkatkan rondaan dan kawalan keselamatan maritim, khususnya di kawasan strategik seperti Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan. Yang kedua, konflik ini turut memberi kesan terhadap ekonomi dan sumber asli negara. Persempadanan laut menentukan hak Malaysia ke atas sumber seperti minyak, gas asli dan perikanan. Apabila sempadan dipertikaikan, aktiviti penerokaan dan pembangunan sumber laut menjadi terhad serta berisiko, sekaligus menjejaskan pendapatan negara dan sumber rezeki nelayan tempatan. Dan seterusnya, konflik persempadanan laut memberi implikasi kepada hubungan diplomatik Malaysia dengan negara jiran. Pertikaian yang tidak diurus dengan baik boleh menjejaskan hubungan dua hala dan kestabilan serantau. Oleh itu, Malaysia perlu mengamalkan pendekatan diplomasi, rundingan dan penyelesaian secara aman melalui undang-undang antarabangsa. Konflik juga memberi kesan terhadap aspek perundangan dan tadbir urus maritim negara. Malaysia perlu sentiasa mematuhi dan merujuk kepada Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta memperkukuh dasar dan undang-undang berkaitan sempadan laut bagi mempertahankan kepentingan negara. Sebagai kesimpulannya, konflik persempadanan laut memberi implikasi yang menyeluruh kepada Malaysia dari segi keselamatan, ekonomi, diplomasi dan perundangan. Oleh itu, penyelesaian secara aman dan berhemah amat penting bagi memastikan kedaulatan dan kepentingan negara terus terpelihara. Sekian, terima kasih. Konflik darat pula berkaitan dengan pertikaian sempadan tanah antara negara jiran. Biasanya, konflik ini berpunca daripada perbezaan tafsiran sejarah, perjanjian lama atau peta sempadan yang tidak jelas. Walaupun kawasan yang dipertikaikan mungkin kecil, nilainya tetap besar kerana melibatkan maruah dan kedaulatan negara. Dan penyelesaian konflik darat selalunya mengambil masa yang lama kerana perlu melalui proses perundangan antarabangsa, rundingan diplomatik dan kajian sejarah yang terperinci.
Jika tidak diurus dengan baik, konflik darat boleh menjejaskan hubungan dua hala antara negara. Oleh itu, sikap rasional, bukti yang kukuh dan kesediaan untuk berunding amat penting supaya penyelesaian yang dicapai adil dan diterima oleh semua pihak. Yang seterusnya ialah impak kepada negara. Apabila berlakunya konflik udara, air dan darat, Malaysia akan menerima beberapa implikasi penting. Dari segi keselamatan, konflik boleh memberi ancaman kepada kedaulatan serta memerlukan peningkatan kawalan pertahanan negara. Dari sudut ekonomi pula, ketidakstabilan boleh menjejaskan pelaburan asing, sektor pelancongan dan perdagangan antarabangsa. Dari aspek sosial pula, rakyat mungkin berasa bimbang atau kurang yakin terhadap keadaan semasa negara. Selain itu, dari sudut diplomatik, hubungan Malaysia dengan negara lain juga boleh terjejas sekiranya konflik tidak diselesaikan dengan bijak. Oleh itu, setiap konflik perlu ditangani secara berhati-hati agar kesannya tidak berpanjangan dan tidak menjejaskan imej Malaysia di mata dunia. Untuk mengatasi konflik ini, beberapa langkah boleh diambil. Antaranya ialah mengutamakan rundingan diplomatik kerana perbincangan secara aman dapat mengelakkan salah faham dan ketegangan. Selain itu, pengukuhan sistem pertahanan negara juga penting supaya Malaysia sentiasa berada dan bersedia menghadapi sebarang ancaman. Penggunaan undang-undang antarabangsa seperti mahkamah atau tribunal juga boleh membantu mencari penyelesaian yang adil. Di samping itu, kesedaran rakyat tentang kepentingan menjaga keamanan dan menghormati negara lain juga memainkan peranan besar. Apabila kerajaan dan rakyat bekerjasama, kestabilan negara akan lebih mudah dikekalkan.